Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Nawawi dari kelas P31S2.08. Dalam pembentangan pada hari ini, saya akan membincangkan tentang hubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dalam kelestarian. Baiklah, seperti yang kita tahu, tenaga yang boleh diperbaharui terdapat 6, iaitu tenaga angin, tenaga air, tenaga biomas, tenaga solar, geothermal dan juga ombak. Baiklah, apakah itu tenaga yang boleh diperbaharui? Sumber tenaga yang boleh diperbaharui ini bermaksud sumber tenaga yang boleh diperbaharui secara semula jadi dan juga tidak habis seperti angin, matahari, air, biogeosim dan juga geothermal. Baiklah, saya memilih tenaga angin sebagai kecekapan tenaga dan teknologi hijau. Baiklah, tenaga angin ini adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui, yang bersih dan tidak menghasilkan pencemaran. Ia juga menjadikannya alternatif kepada bahan bakar fosil. Inovasi teknologi hijau ini dalam tenaga angin seperti reka bentuk turbin yang lebih efisien dan sistem penyimpanan tenaga maju. Ini juga meningkatkan kecekapan dan kestabilan penjanaan tenaga. Penggunaan tenaga angin ini menyokong kelestarian dengan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan pergantungan kepada sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Baiklah, saya akan menerangkan apakah itu tenaga angin. Baiklah, tenaga angin ini adalah diperoleh daripada tenaga kinetik angin yang ditukar menjadi tenaga elektrik yang menggunakan turbin angin. Angin ini adalah sumber yang tidak terhad dan bersih. Ini juga menjadikannya alternatif yang mesra alam berbanding dengan bahan bakar fosil. Baiklah, turbin mempunyai dua, iaitu turbin darat dan juga turbin lepas pantai, onshore dan juga offshore. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kecekapan tenaga dalam tenaga angin. Baiklah, proses penukaran. Yang pertama, proses penukaran iaitu angin ditukarkan kepada turbin, seterusnya kepada generator dan akhir sekali kepada tenaga elektrik. Turbin angin ini mengubah tenaga kinetik angin kepada tenaga mekanikal, kemudian kepada tenaga elektrik dengan menggunakan generator. Yang kedua ialah faktor kecekapan. Baiklah, kecekapan turbin angin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ialah reka bentuk bilah yang aerodinamik, iaitu bentuk dan profil bilah. Reka bentuk bilah yang aerodinamik membolehkan penangkapan tenaga angin yang lebih efektif, meningkatkan kecekapan penukaran tenaga. Yang kedua, bahan bilah, iaitu penggunaan bahan ringan dan kuat seperti komposit boleh mengurangkan inersia dan meningkatkan respons bilah terhadap perubahan angin. Faktor yang kedua ialah lokasi pemasangan yang optimum, iaitu kecepatan angin purata, iaitu memilih lokasi dengan kecepatan angin yang konsisten dan tinggi adalah kritikal untuk operasi turbin yang efisien. Yang kedua ialah ketinggian turbin, iaitu pemasangan turbin pada ketinggian yang lebih tinggi biasanya menerima angin yang lebih kuat dan juga stabil. Ini juga dapat meningkatkan kecekapan. Akhir sekali, faktor yang terakhir ialah sistem pemantauan pintar untuk operasi berterusan, iaitu sensor. Penggunaan sensor ini membolehkan pemantauan masa nyata terhadap prestasi turbin. Ia juga membolehkan pengesanan awal sebarang isu dan penyelenggaraan proaktif. Akhir sekali ialah analisis data dan AI. Teknologi kecerdasan buatan AI dapat menganalisis data operasi untuk mengoptimumkan sudut bilah dan juga kelajuan rotor. Baiklah, kita masuk kepada hubung kait. Hubung kait kecekapan tenaga angin dengan teknologi hijau. Baiklah, sebelum tu, apakah itu kecekapan tenaga? Kecekapan tenaga bermaksud menggunakan tenaga secara optimum tanpa pembaziran. Dalam konteks tenaga angin, kecekapan ini boleh dipertingkatkan melalui inovasi teknologi hijau. Baiklah, hubung kait yang pertama ialah sumber tenaga bersih, iaitu tenaga angin sebagai sumber tenaga bersih. Yang pertama, tenaga angin tidak menghasilkan pelepasan karbon dioksida atau gas rumah hijau seperti tenaga fosil.
Yang kedua, sumber ini tidak menyebabkan pencemaran udara ataupun air, malah ia menjadikannya salah satu bentuk tenaga yang paling mesra alam. Akhir sekali ialah dengan menggunakan teknologi hijau, kecekapan turbin angin akan dapat ditingkatkan untuk memaksimumkan tenaga yang dihasilkan. Sebagai contoh, ladang angin offshore di negara seperti negara Denmark dan UK membekalkan tenaga bersih kepada ratusan ribu rumah tanpa mencemarkan alam sekitar. Baiklah, kita pergi kepada hubung kait yang kedua. Hubung kait yang kedua ialah pengurangan pembaziran tenaga, iaitu pengurangan pembaziran tenaga dengan teknologi hijau ini. Merupakan salah satu cabaran tenaga angin ialah ketidaktentuan kelajuan angin yang boleh menyebabkan lebihan atau kekurangan tenaga. Teknologi hijau seperti bateri penyimpanan tenaga, contohnya seperti bateri lithium ion dan juga natrium ion, membolehkan tenaga yang dihasilkan pada waktu puncak disimpan untuk digunakan ketika angin lemah. Selain itu, sistem turbin angin ini menegak sedang dikembangkan untuk menjimatkan ruang dan juga menjana tenaga di kawasan bandar. Sebagai contoh, di negara China telah membangunkan bateri penyimpanan tenaga berskala besar yang membolehkan tenaga angin digunakan secara optimum pada waktu permintaan yang sangat tinggi. Baiklah, hubung kait tenaga angin dengan teknologi hijau yang seterusnya ialah menyokong matlamat pembangunan mampan, iaitu kelestarian dan juga pembangunan mampan. Tenaga angin menyumbang kepada matlamat pembangunan mampan, iaitu SDG, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, terutamanya dalam aspek SDG 7 dan juga SDG 13. Pada SDG 7, tenaga bersih dan mampu milik ini membekalkan tenaga bersih kepada komuniti. Seterusnya, SDG yang ke-13 pula tindakan terhadap perubahan iklim, iaitu mengurangkan pelepasan karbon dan juga menangani pemanasan global. Negara yang mengutamakan tenaga angin dalam sistem tenaga mereka dapat mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil dan juga mencapai kelestarian. Sebagai contoh, di negara Denmark yang merancang untuk mencapai 100% tenaga yang boleh diperbaharui menjelang 2050 dengan tenaga angin sebagai sumber utama mereka. Baiklah, akhir sekali ialah inovasi teknologi, iaitu inovasi teknologi hijau dalam turbin angin, iaitu teknologi hijau ini membantu untuk meningkatkan keberkesanan turbin angin melalui pelbagai inovasi, termasuklah yang pertama ialah reka bentuk turbin berkecakapan tinggi, iaitu turbin moden direka dengan bilah yang aerodinamik bagi meningkatkan kecekapan penangkapan angin. Seterusnya, turbin berkapasiti tinggi boleh menjana lebih banyak tenaga walaupun pada kelajuan angin yang sangat rendah. Baiklah, yang kedua, sistem pemantauan pintar, iaitu AI dan juga IoT. Menggunakan kecerdasan buatan AI dan Internet of Things, iaitu IoT, untuk mengawal sudut bilah dan kelajuan turbin bagi penjanaan tenaga yang optimum. Data masa nyata membantu dalam penyelenggaraan dan pengurusan tenaga secara efisien. Yang ketiga ialah material ringan dan juga tahan lama. Teknologi hijau telah memperkenalkan bahan baharu seperti gentian karbon dan juga polimer tahan lama untuk meningkatkan jangka hayat turbin dan juga mengurangkan kos penyelenggaraan. Sebagai contoh, turbin angin generasi baru di Jerman dilengkapi AI yang boleh menyesuaikan sudut bilah secara automatik untuk menangkap lebih banyak tenaga walaupun dalam keadaan angin yang berubah-ubah. Baiklah, kita pergi ke subtopik yang terakhir, iaitu cabaran dan juga penyelesaian. Okey, walaupun seperti yang kita tahu, walaupun tenaga angin ini mempunyai banyak kelebihan, terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi bagi memastikan penggunaannya lebih efisien dan juga lestari. Baiklah, cabaran yang pertama ialah kos pemasangan turbin angin yang tinggi. Okey, pertama, pembangunan ladang angin memerlukan pelaburan yang besar, termasuklah kos untuk peralatan, pemasangan dan penyelenggaraan.
Ini menjadi cabaran utama dalam memperluaskan penggunaan tenaga angin secara meluas. Baiklah, cabaran yang kedua iaitu kebergantungan kepada kelajuan angin yang tidak menentu. Okey, baiklah. Yang kedua ini kebergantungan kepada angin. Jika angin terlalu lemah, turbin tidak dapat menjana tenaga yang mencukupi. Manakala jika angin terlalu kuat, turbin mungkin perlu dihentikan bagi mengelakkan kerosakan turbin. Ini akan menyebabkan ketidakstabilan dalam pengeluaran tenaga. Baiklah, kita pergi ke cabaran yang terakhir iaitu cabaran yang ketiga. Kebimbangan terhadap kesan bunyi dan juga impak kepada burung. Okey, gangguan bunyi dan kesan terhadap hidupan liar seperti burung. Turbin angin menghasilkan bunyi yang boleh mengganggu kawasan sekitar selain berpotensi untuk menjejaskan burung dan juga ekosistem sekitarnya. Okey, baiklah, seperti yang kita tahu, sekiranya ada cabaran, tentu ada penyelesaiannya. Okey, saya akan menerangkan cara penyelesaian melalui teknologi hijau. Baiklah, yang pertama ialah inovasi turbin angin yang lebih murah dan juga berkesan. Baiklah, pertama, inovasi dalam reka bentuk turbin angin yang lebih murah, ringan dan juga efisien. Dengan teknologi baharu ini, kos pemasangan dapat dikurangkan. Ini juga akan menjadikannya lebih berdaya saing. Baiklah, cara penyelesaian yang kedua, reka bentuk turbin yang lebih senyap dan juga mesra alam. Okey, reka bentuk turbin yang lebih senyap dan juga mesra alam seperti hidupan liar. Teknologi baharu membolehkan pengurangan bunyi yang dihasilkan serta penggunaan reka bentuk yang mengurangkan risiko kepada burung dan juga hidupan lain. Akhir sekali ialah penggunaan analitik data untuk meramal pola angin dan juga dapat meningkatkan kecekapan operasi. Okey, penggunaan kecerdasan buatan AI ini dan analitik data dalam meramal pola angin. Inilah yang dimaksudkan dengan cara penyelesaian yang ketiga. Ini membolehkan turbin dioptimumkan bagi meningkatkan kecekapan operasi sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan kepada keadaan angin yang semula jadi. Baiklah, dengan penyelesaian ini, tenaga angin dapat dimanfaatkan dengan lebih cekap, mesra alam dan berdaya maju untuk kegunaan masa hadapan. Baiklah, telah sampai ke penghujungnya. Saya akan memberikan kesimpulan tentang hubung kait kecekapan tenaga ini. Okey, kesimpulannya, tenaga angin ini ialah sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan juga yang bersih dan juga mampan. Dengan bantuan teknologi hijau seperti turbin pintar, sistem penyimpanan tenaga dan gerik pintar, kecekapan tenaga angin dapat ditingkatkan. Walaupun terdapat cabaran seperti kos pemasangan yang tinggi dan kebergantungan kepada kelajuan angin, inovasi teknologi mampu mengatasinya. Oleh itu, penggunaan tenaga angin perlu digalakkan bagi memastikan kelestarian alam sekitar dan mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.